Inilah Shah Alam, bukan sekadar nadi kota moden tetapi titik mula kepada sebuah perjalanan jiwa. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi. Saya berada di Shah Alam, ibu negeri Selangor, iaitu kota yang pernah dirancang sebagai simbol kemodenan Melayu Islam. Di sinilah berdirinya Masjid Agong ini, Masjid Biru atau Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz, yang gah dan tenang, menjadi mercu tanda spiritual dan seni bina Islam sejak 1988. Tapi hari ini saya datang bukan sekadar untuk melihat masjid. Saya ingin mengenal satu institusi yang telah mengangkat seni musyaf ke pentas dunia. Sebagai seorang pencinta seni dan sejarah, saya sentiasa tertarik kepada cara Islam memuliakan ilmu dan memperindah makna. Dan hari ini di bumi Shah Alam, saya melihat bayang warisan itu masih hidup dalam seni, dalam musyaf, dalam tangan-tangan yang terus menulis untuk dunia. Dalam sejarah dunia yang berliku, ada satu ketika Eropah terperangkap dalam zaman gelap. Api membakar bukan hanya kayu tetapi membakar kitab, hikmah dan warisan ilmu. Namun di saat itu, Islam muncul sebagai pelindung cahaya. Bukan hanya mempertahankan ilmu tetapi menyaringinya, menterjemahkannya lalu menyebarkannya semula kepada dunia. Dari Yunani ke Parsi, dari Rom ke India, para ilmuwan Muslim mengangkat pena lebih tinggi daripada pedang. Mereka menggabungkan akal wahyu, membina jambatan dan akhirnya menjadi asas kepada kebangkitan Eropah sendiri. Dan di sinilah saya berada, di hadapan sebuah yayasan yang telah menterjemahkan wahyu menjadi warisan. Yayasan Restu bukan sekadar tempat mencetak musyaf. Ia adalah tempat menyulam keindahan dengan ketekunan. Sejak tahun 1987, mereka telah menjadi perintis dalam menerbitkan musyaf tulisan tangan, lengkap dengan iluminasi tradisional dan sentuhan moden. Setiap garis kaligrafi, setiap bunga hiasan bukan dicipta dengan rawak, tetapi lahir daripada ilmu, disiplin dan zikir. Di sini saya belajar bahawa seni Islam bukan sekadar untuk dipandang, tetapi untuk difahami dengan hati. Misi mereka jelas, iaitu menyampaikan wahyu ilahi kepada dunia. Sehingga kini, Yayasan Restu telah menghasilkan musyaf dalam lebih 25 bahasa, dari Asia Tenggara ke Afrika ke Barat. Misi mereka seterusnya 50 bahasa, dan saya percaya bukan kerana mereka ingin dikenali, tetapi kerana mereka ingin berkongsi cahaya. Saya melangkah ke dalam ruang-ruang ini dengan penuh rasa hormat. Walaupun saya tidak memeluk agama Islam, saya dapat merasa aura sakral yang menyelimuti ruang ini. Mungkin kerana seni Islam itu sendiri tidak bising, tidak memaksa, tapi mengalir perlahan dan masuk ke jiwa. Dan di sinilah saya sedar, seni dan iman sebenarnya bersaudara. Perjalanan saya hari ini bukanlah untuk menukar agama saya, tetapi ia adalah untuk menambahkan pemahaman saya terhadap keindahan Islam. Dan bagi saya, itu adalah permulaan yang sangat berharga. Dari tinta yang mengalir, saya belajar bahawa cahaya itu tidak memilih siapa yang layak kerana ia hadir kepada sesiapa yang sudi mencari. Walaupun saya bukan Muslim, hari ini saya menemui satu sisi Islam yang sangat indah. Melalui seni, kesabaran dan keikhlasan mereka yang menjaga warisan ini. Kenal asal-usul, kuatkan jati diri dan jom follow man.